Kita latih sebulan, adik-adik dia beri pendidikan sebulan, belajar betul-betul. Saya nak bagi tahu satu benda. Tadi Cik Nick masa berbual dengan saya dekat belakang tabir, dia ada cakap pasal COC, Certificate of Competency. Kita nak tahu, apakah sertifikat dan jenis-jenis sertifikat kompetensi yang SIRIM keluarkan? Jadi istimewanya adik-adik, bagi kita punya program NDT, sebenarnya kita di pasaran NDT ni satu perkataan yang common lah. Common, okey. So dia ada British NDT, ada CJ daripada British. Dia ada American punya CJ NDT, ASNT, American Society of NDT. Tetapi di Malaysia kita ada CJ Kemahiran Malaysia. Dan satu yang saya tertarik apabila pihak MISA berbincang dengan saya akhir tahun lepas sebelum kita mulakan program tahun ini adalah program ni kita panggil direct pathway ataupun jalan terus lah kalau mudah senang. Okey. Kita latih sebulan, adik-adik dia beri pendidikan sebulan, belajar betul-betul, pergi ujian dengan akan diuji ataupun exam oleh di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Okey. Lulus dan insya-Allah kita bersama MISA dan rakan-rakan yang lain akan menguruskan untuk job placement. So benda ni still dalam under kerajaan? Bukan under kerajaan. Persijilan itu diiktiraf oleh kerajaan. Okey. Dan